Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina, amma ba'd. Kita sambung pembacaan daripada kitab Bulughul Maram. Pembacaan hadis daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dan kita masih lagi dalam kitab Al-Jami' dan bab yang pertama dalam kitab Al-Jami' iaitu Babul Adab. Dan hadis yang kita akan bacakan pada pagi ini adalah hadis yang ke-1442 lah. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa sa'iral muslimina fid dharain. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu menjamah makanan, maka janganlah dia menyapu tangannya sehinggalah dia menjilatnya terlebih dahulu, ataupun dia meminta, ataupun sehinggalah dia menjilat tangannya terlebih dahulu, ataupun tangannya itu dijilat oleh orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini Al-Hafiz Ibn Hajar menyandarkannya kepada Al-Imam, kepada Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Lafaz muttafaqun alaih maksudnya hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Hadis ini dalam Sahih Bukhari diriwayatkan tanpa perkataan ta'aman. Jadi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan lafaz idza akala ahadukum fala yamsah yadahu ila akhiril hadis. Dalam Sahih Muslim ada lafaz ta'aman. Jadi lafaz yang disebut ini tepat seperti mana yang dalam Sahih Muslim. Adapun dalam Sahih Bukhari tanpa perkataan ta'aman. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meruatkan daripada guru yang berbeza. Al-Imam Al-Bukhari meruatkan daripada orang lain, sementara Al-Imam Muslim, Imam Bukhari meruatkan daripada gurunya yang bernama Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Nujaih. Sementara Al-Imam Muslim meruatkannya daripada 7 orang guru. Maksudnya sanad hadis ni dalam Sahih Muslim ada 7. Tetapi kesemua sanad tersebut dan juga sanad Sahih Al-Bukhari bertemu pada seorang perawi iaitu Sufyan ibn Uyainah. Jadi madar bagi sanad Al-Bukhari dan juga sanad-sanad Muslim adalah Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ni adalah guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi sanad itu dia sepakat kat situ, dan lafaznya pada kebanyakan lafaz hadis ni sepakat antara Bukhari dan Muslim. Okay. Hadis ini dia ada syahid dia, maksudnya selain daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini juga ada diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, kemudian daripada Ka'ab ibn Malik, daripada Abdullah bin Umar, daripada Anas ibn Malik, daripada Abu Hurairah. Itu antara syawahid bagi hadis ni lah. Kita nak tengok lafaz dalam hadis ni. Nabi kata jangan, apabila seorang kamu makan, dia jangan sapu tangan. Sapu tangan ni maksudnya keseluruhan tangan ataupun jari. Kalau kita melihat kepada lafaz yang lain yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Jabir
dan juga Ka'ab ibn Malik. Dalam hadis Jabir contohnya, dalam hadis tu disebut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bila'kil asabi' was-safhah, bila'kil asabi'i was-safhati wa qala innakum la tadruna fi ayyihal barakah, fi ayyihil barakah. Hadis Jabir bin Abdullah itu ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Ibn Majah dalam Sunan. Dalam setengah lafaz dia sebut fala yamsah yadahu bil mindil, fala yamsah yadahu bil mindil. Jadi daripada dua lafaz hadis tadi tu kita dapat faham beberapa perkara lah. Pertama sekali, bukan yang dijilat tadi tu, sini dia kata jangan dia sapu tangan melainkan setelah dia menjilatnya. Adakah dia jilat semua tangan? Kalau berdasarkan kepada hadis Jabir tadi tu, dia tak jilat tangan, dia jilat jari saja. Sebab jari itu yang memegang makanan, bukan tangan. Tangan tu semua sekali kan. Tangan daripada sini lah tangan. Kalau kita sebut tangan tu daripada sini sampai ke, daripada pangkal lengan sampai ke hujung jari tu semua tangan. Jadi bila disebut tangan, semua tu sekali lah. Jadi kat situ dia jadi mubaham. Dasarkan kepada sebahagian lafaz hadis, macam yang kita sebut, hadis ni sebagainya menjelaskan yang lain. Al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dha. Kalau kita tengok dalam hadis Jabir tadi tu, yang Nabi arahkan sahabat jilat tu bukan tangan semua sekali tapi jari saja. Dan selain daripada diarahkan menjilat jari, Nabi juga arahkan sahabat untuk menjilat bekas makanan tu. Safhah itu maksudnya bekas makanan, talam yang diletak makanan di dalamnya. Kenapa diarahkan perkara tersebut? Dia ada sebut sebabnya, dan sebab inilah yang boleh diambil kira sebagai hikmah lah, boleh diambil kira sebagai hikmah kepada perbuatan ataupun sunat tersebut. Nabi kata sebab kamu tak tahu yang mana satu daripada makanan yang kamu jamah tu ada berkat. Jadi tujuan utama menjilat jari dan juga bekas tadi itu adalah untuk menambahkan berkat. Dan berkat itu dia tidak jatuh pada semua makanan, ada kat sebahagian, tak tahu yang mana satu. Jadi perlu dihabiskan semua makanan tadi tu, jadi dapatlah berkat. Kalau ditinggalkan sebahagian, boleh jadi ada keberkatan pada makanan yang ditinggalkan dan kita dah terlepas. Macam tu kan. Dalam masa yang sama, dia ada maksud lain, ada objektif lain, iaitu menjaga kebersihan dan juga mengelak daripada pembaziran. Macam tu kan. Jadi makanan itu kalau dihabiskan semua sekali, sehingga ke suapan yang terakhir ataupun sehingga ke cebisan yang terakhir makanan tadi tu, jadi tidak ada pembaziran lah pada makanan. Dalam masa yang sama kebersihan tu terjaga. Macam tu kan. Sini dia kata jangan disapu tangannya. Dalam riwayat lain daripada hadis Jabir tadi tu, disapu tangan dengan mindil. Mindil ni kita terjemah tisu lah sekarang. Tisu ataupun kain lah. Tidak dilap tangan tadi tu dengan kain, melainkan setelah dibersihkan tangan. Jadi itu macam ada anjuran supaya kita membersihkan tangan sebelum menyapu tangan tadi tu dengan tisu ataupun kain. Jadi dengan cara begitu, kain ataupun tisu tadi tu tidak kotor sangat, sebab tangan tadi dah bersih sikit. Jadi bila sapu dengan tisu tadi tu, jadi tisu tu ataupun kain lap tadi tu tak kotor sangat lah. Tapi kalau tidak dijilat, jadi kain tu kotor kan. Jadi bila kotor, tak boleh guna banyak kali lah. Contohnya kan. Ataupun perlu kepada kain yang banyak untuk bersihkan tangan tadi. Jadi ni macam mengajar cara yang macam mana untuk mengguna kain lap ataupun tisu dengan kadar yang minimum. Caranya sebelum dilap tangan tadi tu, dijilat terlebih dahulu kan. Itu satu. Tapi boleh jadi yang dimaksudkan oleh Nabi menjilat tangan tadi tu bukan jari saja, boleh jadi semua sekali, dengan tapak-tapak tangan sekalian. Sebab apa?
Sebab dalam sebahagian hadis ada menyebut Nabi juga bukan sekadar makan dengan 3 jari. Dia pernah juga makan dengan semua sekali, dengan kesemua jari, dan juga tapak tangan pun dia guna juga. Sebab dalam hadis yang banyak, sebahagian hadis menyebut Nabi ada makan daging yang ada pada tulang. Hadis sebut kana yata'arraqu al-'azma wa yanhashul lahma. Dia menggigit daging yang ada pada tulang. Macam mana nak gigitnya daging yang ada pada tulang? Kena peganglah tulang tu kan. Kena pegang dengan semua tangan dan termasuk tapak tangan. Jadi bila diguna tapak tangan, nanti sebelum dilap kena bersihkan tempat yang terkena makanan tu kan. Kat mana terkena makanan? Termasuklah tapak tangan. Jadi seolah-olah tapak tangan tu juga dianjurkan kita menjilatnya jika kita menggunakannya ketika makan. Jadi kalau kita guna 3 jari, 3 je lah yang kita jilat. Kalau kita guna 4, 4 lah. Kalau 5, 5 lah. Macam tu kan. Kalau kita ada guna lebih lagi, lebih lah yang kita jilat. Kalau kita tak guna tangan, contohnya kalau yang kita guna itu adalah sudu ataupun garpu kan, jilat jugalah kan. Sebab bukan tangan yang dijilat tadi tu. Yang dianjurkan tadi tu sesuatu yang digunakan untuk memegang makanan tadi. Disebabkan pada zaman Nabi mereka pegang makanan dengan tangan, jadi tanganlah yang jilat. Tapi kalau yang kita guna untuk memegang makanan tadi tu adalah sudu, penyempit dan seumpamanya, itulah yang dijilat. Macam tu kan. Dalam hadis kenyataan Nabi fala yamsah yadahu. Sini kita sebut tadi dalam hadis Jabir dan juga hadis Ka'ab ibn Malik. Hadis Ka'ab ibn Malik itu ada dalam Sahih Muslim. Lafaznya, Ka'ab ibn Malik berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu thalath min at-ta'am. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Ka'ab ibn Malik berkata, aku melihat Nabi menjilat 3 jarinya dengan sebab makan tadilah. Sebab Nabi ada guna 3 jari. Sebab kebanyakan makanan mereka adalah berdasarkan roti lah. Kita makan roti kan kita pegang macam ni je kan, kita pegang tak banyak jari kan. Itu maksudnya dia kata aku melihat Nabi makan dengan 3 jari. Sebab sifat makanan yang ada pada zaman Nabi tadi tu memadai dengan menggunakan 3 jari saja. Boleh tak kita makan nasi dengan 3 jari? Tak boleh kan. Yang pandai makan nasi ni orang Melayu kan. Yang pandai memegang nasi dengan tangan ni orang Melayu. Orang Melayu pandai. Dia makan nasi pakai tangan dan dia pegang tangannya tak banyak, tak kotor sangat, dan tempat pun tak kotor. Sebab itu makanan kita kan. Lain daripada orang Melayu, mereka tak pandai makan nasi. Kalau mereka makan nasi tak boleh dengan tangan. Kalau mereka pakai tangan, kita tengok macam janggal sikit. Dia pakai tapak tangan. Dia akan pakai tapak tangan. Dia tak pakai macam ni. Ini untuk roti saja, dia akan pakai tapak tangan. Jadi kalau mereka makan nasi pakai tapak tangan, kena jilat semua sekali lah. Kalau kita tak pakai tapak tangan, kita hanya pakai sini saja kan. Kita hanya pakai sini saja. Jadi situ sajalah. Ini pun bukan semua pun kotor kita pakai nasi kan. Maknanya menjamah makanan itu kalau mengikut sunnah Nabi itu menggunakan anggota pada kadar yang diperlukan sahaja kan? Pada kadar yang diperlukan sahaja. Tak semestinya kena dengan 3 jari. Kalau tidak memadai, kena tambahlah jari keempat, kelima. Itu kita akan tengok pendapat ulama nanti. Kalau dia makan tu kena 4 jari, kita pakai 3 jari, tak kena lah. Kalau dia boleh 3 jari, kita pakai 4 jari, itu tak kena jugalah. Maksudnya makan mengikut kesesuaian kan, macam tu kan. Okay. Hadis Ka'ab ibn Malik, hadis Jabir tadi ada dalam Sahih Muslim. Hadis Ka'ab ibn Malik juga ada dalam Sahih Muslim. Hadis Abdullah bin Umar itu ada dalam
ada dalam apa ni, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam hadis Ibn Umar tu, Nabi kata, innaka la tadri fi ayyi ta'amikal barakah, fi ayyi ta'amika takunul barakah. Kenapa Nabi suruh bersihkan makanan yang ada pada tangan dan juga pinggan tadi tu? Nabi kata, sebab kamu tak tahu dekat mana satu makanan, bahagian makanan tadi tu yang ada keberkatan. Jadi kamu kena habiskan semua sekali. Hadis Anas Ibn Malik itu ada dalam Sahih Muslim. Lafaznya sama seperti hadis Jabir bin Abdullah yang kita dibacakan tadi. Hadis Abu Hurairah, hadis ini juga ada diriwayatkan daripada Abu Hurairah, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dan juga ada dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi ketika meriwayatkan hadis Abu Hurairah, dia kata hadisun hasanun gharib. Okey, dia Nabi kata alasan kenapa perlu dibersihkan cebisan-cebisan makanan yang ada pada jari tangan dan juga bekas makanan tadi tu, Nabi katakan untuk mendapat berkat pada makanan tadi. Apakah yang dimaksudkan dengan berkat tu? Mal muradu bil barakah. Al barakah ma tahsulu bihi taghdhiyah wa taslamu aqibatuhu min al adha wa yaqwa ala ta'ah. Itu maksud barakah tadilah. Yang mana boleh memperolehi zat. Kalau makanan itu berkhasiat, dengan makanan tadi tu kita dapat gizi lah, ada nutrisi, itulah yang dimaksudkan dengan berkat. Maksudnya boleh menghasilkan tenaga lah, macam tu kan. Kemudian dia natijahnya juga baik. Kita makan sesuatu, dia menatijahkan sesuatu yang baik, kenyang dan benda yang baik lah. Itu yang dimaksudkan dengan berkat. Selain itu dia juga makanan tadi tu boleh membantu kita untuk beribadat. Kalau makanan itu tidak membantu kita untuk beribadat ataupun maksudnya melakukan ibadat dengan baik, tak ada berkat lah, macam tu kan. Ataupun makanan tadi tu tak kenyang, macam tu kan. Tak padat pula, harga dia mahal tapi tak kenyang sangat, dia kurang berkat lah tu. Dia mesti, orang kata apa, harga mahal lepas tu rasa pun okey, lepas tu dia ada efek, maksud yang positif. Itu yang dimaksudkan dengan berkat. Sebab barakah itu kalau dari segi bahasa kan maksudnya ziyadatul khair, tambahan kebaikan, kebaikan yang bertambah-tambah. Itu yang dimaksudkan dengan apa tu, barakah tadi tu kan. Kalau barakal ibil itu maksudnya unta tu dia duduk, dia melepak. Itu pada asal maksud dia daripada perkataan barakal ibil. Dia duduk dekat situ, sabata wastaqar, dia duduk, dia tak pergi mana-mana, dia sebut sebagai barakah. Jadi berkat tu maksudnya benda yang tak hilang lah, benda tu ada tetap dan dia bertambah-tambah, macam tu kan. Apa pengajaran yang kita dapat ambil pada hadis ni? Antaranya digalakkan membersihkan jari seperti menjilatnya untuk menjaga keberkatan makanan dan untuk menjaga kebersihan. Dalam hadis ni dia kata dia jilat ataupun dijilat jarinya oleh siapa tu kan, orang lain ke kan. Jadi ulama syarah, siapa pula yang tergamak nak jilat jari kita ni? Dia kata mungkin ada orang yang boleh jilatkan jari kita seperti budak, anak-anak lah. Dia boleh makan dan dia boleh jilat. Dia lah yang makan, kita suap dia, lepas tu dia jilat. Contohnya kan dia boleh tu buat macam tu. Dalam setengah tafsiran mereka kata hamba kan, ni dulu punya lah kan, macam tu kan. Ataupun pasangan suami isteri kan. Pasangan suami isteri dia tak jijik. Kalau kawan jijik kan, adik-beradik jijik, tapi pasangan suami isteri dia tak jadi jijik. Dia jadi romantik. Itu maksud dia. Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dia jilat jari dia ataupun pasangan dia jilatkan jari dia. Mas hadis ni dia ada nilai romantik kat situ. Boleh diulas kat situ. Boleh dimasukkan dalam hadis yang mengeratkan hubungan suami isteri. Masuk hadis ni, menjilat jari kan, apabila sudah makan, pasangan jilat jari dia, macam tu kan. Adakah itu boleh menyebabkan ditunduk kat kita? Tak. Tidak kan. Yang itu tak macam tu lah kan.
dia boleh eratkan hubungan lagi. Antaranya lagi makan dengan kadar yang perlu saja. Itu yang mereka bahaskan. Kena makan dengan 3 jari ke? Sebahagian mengatakan 3 jari itu sunat. Tidak digunakan jari keempat ataupun kelima, melainkan jika perlu saja. Sebahagian berpendapat harus saja kita nak makan dengan berapa jari yang kita nak. Dan Nabi pun seperti yang disebut dalam hadis-hadis yang lain, dia pernah juga memegang makanan dengan kesemua jarinya dan juga dengan tapak tangannya. Kalau lah yang sunatnya 3, dia pakai 3 lah. Tapi ada masa makanan itu perlu menggunakan lebih daripada 3 jari ya. Maka lebih daripada 3 jari lah yang kita ni. Maksudnya makan menggunakan alat yang sesuai lah, macam tu kan. Juga dikata kat sini dalam antara pengajaran hadis ni, digalakkan mengutip makanan yang jatuh, dibersihkan dan dimakan semula, macam tu kan. Jika dia tidak kotor dan tak menjejaskan kesihatan lah, kena tengok tu kan. Maknanya kalau itu juga dia mengasuh ataupun mendidik diri kita supaya merendah diri. Biasa orang dia sekan nak ambil makanan yang jatuh, dia rasa macam tak sesuai dia ambil. Levelnya tak sesuai, dia bukan pengemis, dia orang bukan miskin kan. Itu tak bagus. Jadi makanan itu jika elok, dia walaupun terjatuh tapi tempatnya bersih, tempat yang terjatuh tadi tu, dan makanan itu bukan makanan yang berair kan, tak mengapa kalau dia ambil, dibersihkan, dia dimakan. Sebagian ulama mengatakan itu digalakkan juga kan. Dan disebut dalam sebagian hadis macam tu kan. Kalau kita pergi dekat macam negara Arab kan, mereka biasa je ambil makanan yang jatuh ni mereka kutip dan mereka bersihkan, mereka makan. Makanan yang sesuai lah, maksudnya yang tidak basah. Kalau kita tak ambil yang makanan kita yang jatuh tadi tu, dia rasakan kita ni seperti sombong dan benda itu aib ataupun memalukan. Dia kata aib lah, memalukan. Makanan kamu jatuh, kenapa kamu tak nak ambil? Macam tu kan. Budaya sebahagian masyarakat yang mungkin ini bukan berasaskan Islam, mereka suka membazir. Jadi makanan yang berlebih itu mereka buang. Tak ada dah simpan-simpan, tak ada nak bagi-bagi, dah buang terus kan. Kalau makanan jatuh itu dah kira kotor langsung apa. Tidak semualah yang jatuh tadi itu adalah kotor. Tengok kepada situasi juga. Dan yang last sekali, harus menggunakan sapu tangan ataupun tisu dan seumpamanya untuk membersihkan tangan setelah dimakan. Maknanya digalakkan basuh tangan. Kalau hikmah di sebalik membersihkan tangan dengan sapu tangan tadi itu, sebab dalam hadis Nabi kata wala yamsah, jangan dia sapu tangannya melainkan setelah dia jilat jarinya. Bermakna mereka biasa menyapu tangan dengan kain selepas makan. Maknanya benda itu digalakkan. Kenapa nak basuh sapu tangan? Sebab supaya tangan tu jadi bersih. Jadi mana yang bersih? Sapu tangan sahaja ke ataupun basuh tangan? Basuh tangan lebih bersih. Cuma di tempat yang kurang air, kurang ada air, macam itulah dia punya cara. Tempat kita ada banyak air dan kita biasa membasuh tangan, maka basuh tangan itu boleh dikira sebagai sunnah jugalah. Sunnah ataupun benda yang digalakkan, yang dianjurkan oleh Islam. Setelah makan basuh tangan. Mana dalil dia? Ni hadis ni lah. Dalam hadis ni walaupun tidak dijelas, tidak disebut secara mantuk, tapi itu difahami secara mafhum. Mafhum daripada hadis ni basuh tangan itu disebut sebagai mafhum muwafiq kan. Mafhum muwafiq kepada hadis ni adalah membasuh tangan, sebab dia lebih bersih daripada sekadar menyapu tangan sahaja. Wallahu a'lam. Hadis yang ketujuh Hadis yang ketujuh ataupun hadis 1443. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathir. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin wal rakibu 'ala al-mashi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah golongan kanak-kanak memberi salam kepada golongan dewasa, dan hendaklah orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, dan
golongan yang sedikit jumlahnya, kumpulan yang sedikit jumlahnya memberi salam kepada kumpulan yang ramai jumlahnya. Hadis muttafaqun alaih, maksudnya yang disepakati oleh Al-Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan warrakibu alal mashi, iaitu hendaklah orang yang menunggang kenderaan ataupun menaiki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Okay. Itu lafaz yang disebut dalam Bulughul Maram dan disandarkan lafaz ini kepada Bukhari Muslim. Hadis ni selain daripada Al-Imam Al-Bukhari dan juga selain daripada Al-Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Abu Dawud dalam Sunan dan juga Imam Ahmad dalam Musnad. Dia tak sebutlah, sebab kalau ikut metod dia kata kalau hadis itu ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, tapi turut ada dalam Bukhari Muslim. Dia hanya kata hadis turut Bukhari Muslim saja, sebab itu yang paling kuat. Dia selain daripada dia nak sandarkan hadis tu, nak melakukan takrij, dia nak beritahu status. Jadi muttafaqun alaih ini adalah status hadis, selain daripada pernyataan tentang sumber hadis kan. Okay. Kalau kita melihat hadis ini dalam sumber asalnya dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan 3 sanad daripada 3 orang guru lah, daripada 3 sanad. Sanad yang pertama, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad ibn Muqatil, daripada Abdullah ibn al-Mubarak, daripada Ma'mar, dan dengan sanad dia lah. Lafaz dalam dalam Sahih Bukhari melalui jalur yang pertama tadi tu, yusallimu, tak ada lam. Lafaz tadi tu liyusallim as-saghir. Lam tu lamul amr, masuk ke atas fi'il mudhari'. Bila dia masuk ke atas fi'il mudhari', maka dia bermaksud arahan. Jadi pada asalnya al-amru lil wujub. Pada asalnya arahan ini bermaksud hukum wajib. Dalam Sahih Bukhari dia tidak ada lam, hanya fi'il mudhari' tanpa lamul amr. Yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathiri. Sama kat situ kan. Yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathir. Itu lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari, sama seperti dalam Bulughul Maram, melainkan tidak ada huruf lam saja yang bermaksud al-amr. Dia datang dalam dalam jumlah khabariyah, bukan jumlah insya'iyah. Jadi jumlah insya'iyah ni seperti mengandungi arahan. Jumlah khabariyah dia tidak mengandungi arahan. Macam tu kan. Tapi jumlah khabariyah ataupun uslub khabari yang didatangkan dalam lafaz dalam Sahih Bukhari ini, dia bermaksud arahan, dan boleh jadi uslub khabari dengan maksud arahan itu lebih ablagh, lebih kuat, lebih kuat daripada uslub insya'i, maksudnya ayat suruhan direct, berbanding dengan ayat bukan ayat suruhan, ayat macam kenyataan biasa, penyataan tanpa perintah, bukan ayat perintah. Ayat penyataan tapi dengan maksud perintah, itu lebih kuat dalam setengah keadaan berbanding dengan ayat perintah. Jadi dalam hadis ni yusallim, maksudnya golongan kanak-kanak memberi salam kepada golongan dewasa, maksudnya mesti. Macam tu kan. Dan jalur yang kedua dalam Sahih Bukhari tadi tu dari jalur Muhammad bin Muqatil. Jalur yang kedua Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Tariq ibn Makhlad, dari jalur Makhlad ibn Yazid, dari jalur Makhlad ibn Yazid daripada Ibn Juraij. Ini jalur yang kedua dia. Lafaznya dalam jalur yang kedua tadi tu, yusallimur rakibu 'alal mashi, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathir. Itu sama macam kalau kita tengok dekat sini, Ibn Hajar mengatakan dalam riwayat Muslim warrakibu 'alal mashi, seolah-olah macam dalam Sahih Bukhari tidak ada lafaz itu. Ada dalam Sahih Bukhari ada lafaz itu juga,
tapi dari jalur yang lain, jalur Makhlad ibn Yazid daripada Ibn Juraij. Lafaznya begitu, yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang menunggang hendaklah memberi salam ke atas orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, dan orang yang berjalan hendaklah memberi salam ke atas orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan golongan yang sedikit memberi salam kepada golongan yang ramai. Macam tu kan. Itu dalam Sahih Bukhari. Jalur yang ketiga, sanad yang ketiga, dia Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Rauh ibn Ubadah daripada Ibn Juraij. Lafaznya sama seperti jalur yang kedua tadi, sanad yang kedua tadi. Maksudnya lafaz jalur yang ketiga tadi tu sama. Maksudnya lafaznya yusallimur rakibu 'alal mashi. Orang yang menunggang hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Golongan yang sedikit memberi salam kepada golongan yang ramai. Itu dalam Sahih Bukhari lah, ada dua lafaz kita tengok tadi tu kan. Dalam Sahih Muslim macam mana? Sebab kita nak tengok ni, Ibn Hajar dia guna perkataan muttafaqun alaih. Adakah lafaz ini lafaz yang disepakati oleh Bukhari Muslim atau macam mana? Dalam Sahih Muslim ada dua sanad. Imam Muslim meriwayatkannya dengan dua sanad. Imam Bukhari tadi tiga sanad dia. Imam Muslim meriwayatkan dengan dua sanad. Sanad yang pertama, Imam Muslim meriwayatkan hadis ni dari jalur Abu Asim Al-Dhahhak Ibn Makhlad daripada Ibn Juraij. Nampak tak? Imam Bukhari tadi tu dalam sanad dia ada Ibn Juraij. Dia ada dua sanad. Sanad pertama Ma'mar Ibn Abdullah bin Barak daripada Ma'mar. Ma'mar ambil daripada Abdul Razzaq. Ma'mar ambil daripada sini Abdullah bin Barak mengambil daripada Ma'mar. Sanad dia yang kedua, dia meriwayatkannya daripada jalur Ibn Juraij. Imam Muslim dia ada dua sanad. Sanad pertamanya dia ambil daripada Ibn Juraij juga, daripada gurunya Abu Asim daripada Ibn Juraij. Yang kedua dimulakannya daripada Rauh ibn Ubadah, sama macam Imam Muslim, Imam Bukhari tadi. Jadi dia jumpa kat situ. Jadi sanad Imam Bukhari dengan Muslim dia jumpa dekat Rauh ibn Ubadah Ibn Juraij. Jumpa kat situ. Kita panggil ni madar. Kat situlah titik pertemuan, kat situlah yang kita panggil muttafaqun alaih. Kat sanad dia jumpa kat situ. Bukan pada guru mereka tapi atas. Pada guru pada guru, guru pada guru, macam tu kan. Lafaz Sahih Muslim sama macam lafaz Bukhari yang kedua tadi. Maksudnya lafaz yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim adalah begini, yusallimur rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Itu lafaz yang disepakati. Tapi lafaz itu tidak dimasukkan dalam Bulughul Maram. Dalam Bulughul Maram dia masukkan lafaz yang kita kata itu afrad Al-Bukhari. Afrad Al-Bukhari, hadis muttafaqun alaih, tapi lafaz tu Bukhari saja yang meriwayatkannya. Imam Muslim tidak meriwayatkan lafaz itu. Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz lain, yang mana Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafaz itu juga, muttafaqun alaih. Yang dalam tu disebut yang menunggang memberi salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, yang sikit memberi salam kepada yang ramai. Jadi yang orang golongan kanak-kanak memberi salam kepada golongan dewasa itu tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk itu ada. Tapi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dia sebut wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan. Ada beza tak al-mashi dengan al-mar? Mereka bezakan. Kalau kita tengok dalam syarah, ulama bezakan antara al-mar tu lalu, al-mashi tu berjalan. Berjalan dengan lalu dia kata tak sama. Sebab berjalan tu dia pakai kaki lah. Al-mar boleh jadi dengan kaki, boleh jadi dia naik kenderaan, dia lalu juga, tapi bukan dengan jalan kaki. Macam tu kan. Jadi perkataan al-maru itu lebih umum daripada al-mashi. Macam tu kan. So yang ar-rakib tu? Ar-rakib itu dia menunggang lah. Al-mar dia boleh jadi rakib, boleh jadi mashi. Masuk kat situ sekali. Dia masuk semua sekali macam tu kan. Tapi bila disebut serentak itu boleh jadi berbeza maksud dia. Macam tu kan. Dia maksud jadi macam apa ni, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraka ijtama'a, boleh jadi macam tu. Ataupun
apa ni, mimbabi tafsiril 'am bil khas. Tafsir al-'am bil khas. Maksudnya disebut dulu lafaz secara umum, tapi kemudian dijelaskanlah apa yang dimasukkan dengan lafaz umum tadi tu kan. Kalau kat sini tak macam tu, kita nampak ada maksud lain. Rakib bukan almar. Kalau sebab dalam hadis tapi dalam hadis yang disebut oleh Bulughul Maram, dia tak sebut rakib, dia sebut perkataan almar. Almar alal qa'id. Jadi almar alal qa'id itu termasuk juga ar-rakib. Ar-rakib macam tu kan. Ar-rakib alal qa'id. Tapi dalam lafaz yang lain disebut ar-rakibu alal mashi kan. Dalam sama jalan tu pun, lalu tu pun boleh bagi salam jika sekiranya berbeza dia punya cara dia ataupun transport dia lah. Yang itu naik kenderaan, yang ni jalan kaki, bagi salam juga. Sebab cara lalu tak sama. Macam tu kan. Siapa yang bagi salam? Dia kata yang lebih bagus tadi, yang lebih selesa keadaannya. Mestilah yang menunggang tu lebih selesa keadaannya, dia memberi salam kepada yang kurang selesa tadi. Itulah yang jalan kaki tadi tu. Apa sebab dia? Nanti kita tengok hikmah dia. Hadis ni juga ada diriwayatkan oleh apa ni, hadis tadi tu, hadis yang kita baca yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar tadi tu, selain daripada Bukhari Muslim, hadis itu ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Sunan Tirmizi, ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Dalam Sahih Bukhari, dia ada sebut secara muallaq. Imam Bukhari menyebut hadis ni dengan dua cara. Satu dengan cara riwayat, tadilah dengan 3 jalan tadi, dengan 3 sanad. Dan dia sebut juga hadis ni tapi secara ta'liq, dia sebut secara muallaq. Dia sebut secara muallaq, dan dia meriwayatkan riwayat muallaq tadi tu, hadis muallaq tadi tu dalam buku dia yang lain, dalam Al-Adabul Mufrad. Jadi dalam dalam hadis muallaq yang Sahih Bukhari tadi tu, dia sebut sanad lain, sanad Atha ibn Yasar daripada Abu Hurairah. Lafaznya sama seperti lafaz yang pertama tadi, yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kathir. Kita kata lafaznya ada dalam Sahih Bukhari saja, dalam Muslim tak ada. Jadi baru kita nampak yang sebenarnya lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga lafaz muttafaqun alaih itu yang mana satu. Itu tidak dinyatakan direct dalam Bulughul Maram, tapi dalam sumber kita tahulah kan. Tapi dalam Bulughul Maram dia ada huruf lam. Tadi kita tengok dalam Sahih Bukhari, dalam Muslim tak ada liyusallim tu, tak ada. Ada yusallimu saja. Itu ada dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad dia guna ungkapan liyusallimis saghiru 'alal kabir. Sama seperti yang dinyatakan dalam Bulughul Maram. Nampaknya hadis dalam Bulughul Maram ini lafaznya mirip dengan yang ada dalam Musnad Ahmad. Tapi ketika menyatakan status dan sumber, Ibn Hajar mengutamakan Bukhari Muslim. Lafaz itu dekat dengan yang ada dalam Musnad Ahmad, tapi dia tak sebut Musnad Ahmad, dia sebut Bukhari Muslim. Dia sebut dekat manhaj dia, kalau hadis tu ada dalam Musnad Ahmad tapi ada dalam Bukhari Muslim, aku tak sebut Musnad Ahmad. Macam itu yang kita kena tahu. Kita tak boleh, bila kita jumpa hadis ni, kita tak boleh langsung putuskan macam ni lah lafaznya dalam Bukhari Muslim. Boleh jadi lafaznya dia tak ambil dalam Bukhari Muslim, dia ambil dalam Musnad Ahmad. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok sendiri. Kita kena tengok sendiri baru kita dapat kepastian tentang hal itu. Selain daripada Abu Hurairah, hadis ini ada syawahid, ada syahid dia. Maksudnya juga diriwayatkan daripada sahabat lain. Hadis ini turut diriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Shibl, juga diriwayatkan daripada Fudalah ibn Ubaid, dan juga daripada siapa lagi ni? Dua orang ada satu lagi, Abdurrahman bin Shibl, Fudalah, dua saja Jabir bin Abdullah, 3 orang. Jabir bin Abdullah. Hadis Abdurrahman bin Shibl, lafaznya yusallimur rakibu 'alal rajil war rajilu 'alal jalisi
wal aqallu 'ala al-aktsari faman ajaba as-salama kana lahu wa man lam yujib fala syai'a lahu. Hadis riwayat Ahmad dalam musnad dia. Maksud dia, orang yang menunggang hendaklah memberi salam kepada pejalan kaki, dan pejalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk, kan? Dan golongan yang sedikit, kumpulan yang sedikit jumlahnya, hendaklah memberi salam kepada kumpulan yang ramai jumlahnya. Sesiapa yang menjawab salam tersebut, maka dia dapat pahala lah. Wa man lam yujib, siapa yang tak jawab, tak ada apa-apa, sebab dia ramai-ramai tadi. Dan sebahagian menjawab sudah memadai. Sakata al-hukmu anil baqin, daripada yang lain tadi tu dah gugur. Jadi dia sunnah, dia jadi sunnah kifayah dan juga fardu kifayah juga. Ini termasuk dalam sunnah kifaiyah dan juga fardun kifai, dimasuk kat situ. Sunnah kifaiyah maksudnya bukan semua pun dituntut, sebahagian saja. Salah seorang daripada mereka. Yang wajib pun sama juga, bukan semua dituntut, sebahagian saja. Kalau semua jawab, tak apa, kan? Tapi kalau sebahagian jawab, sudah memadai. Macam tu, kan? Dalam hadis Fudalah bin Ubaid, hadis itu ada dalam Musnad Ahmad juga. Dia sama seperti hadis Abu Hurairah tadi tu, cuma dia ada tambahan. Tambahannya, Nabi kata yusallimul farisu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'imi wal qalilu 'alal kathir. Hendaklah al-faris, al-faris maksudnya yang menunggang kuda ni. Orang yang menunggang kuda memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, dan orang yang berjalan kaki hendaklah memberi salam kepada orang yang berdiri. Dia tak duduk, dia berdiri. Kalau kita terjemah al-qa'im ini berdiri, Ibn Hajar mengatakan al-qa'im itu dia merangkumi al-qa'id, masuk juga kat situ, kan? Al-waqif, kan? Orang yang dia tak gerak-gerak. Boleh jadi dia duduk, boleh jadi dia berdiri, tapi dia tak gerak. Itu pun disebut sebagai al-qa'im. Macam tu, kan? Maknanya yang duduk statik, dia berdiri ke, dia duduk ke, tapi dia statik, al-waqif, itu masuk dalam masuk al-qa'im. Macam tu, kan? Sama juga dia kata, yang menunggang kuda tadi tu, boleh jadi dia berjalan, boleh jadi dia tak berjalan, dia duduk, dia stopkan dia punya kenderaan, kan? Itu al-qa'im jugalah, dia maksudnya dia stop. Macam tu, kan? Termasuk dalam masuk tu, kan? Dia bukan al-mar, bukan orang yang bergerak. Dia al-raqib, tapi dia bukan al-mar, dia sebab dia duduk statik. Macam tu, kan? Jadi perkataan al-mar itu ada maksud yang lebih umum daripada perkataan al-raqib, dan perkataan al-raqib pun ada masa dia lebih umum daripada perkataan al-mar. Jadi kena tengok macam tu lah. Disebut lagi wal qalilu 'alal kathir, dan golongan yang sedikit jumlahnya beri salam kepada jumlah yang ramai. Itu dalam hadis Fudalah bin Ubaid. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sama, tapi dia ada tambahan wal masyiyani jami'an ayyuhuma yabda'u bis salami fahuwa afdal. Ada tambah macam tu. Hadis Jabir ni diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Bazzar dan juga Ibn Sunni. Kat situ dia kata wal masyiyani jami'an, kalau dua-dua jalan, dua-dua bagi salam lah. Dia kata, kan, siapa dulu, dia kata ayyuhuma yabda'u bis salami fahuwa afdal. Mana dulu yang dulu memberi salam, itu lebih bagus. Dia nak kira siapa yang lebih dulu bagi salam, sebab dia sama-sama jalan ni, jadi siapa dululah. Macam tu, kan? Itu disebut dalam hadis Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat yang lain dia sebut wa yusallimul wahidu 'ala al-ithnain. Orang seorang dia beri salam kepada orang yang ada dua. Macam tu, kan? Wal qa'imu 'alal qa'id, dan orang yang berdiri beri salam kepada orang yang duduk. Tapi sanad itu lemah lah. Macam tu, kan? Apa pengajaran ni? Kita tengok sanad tadi, kita tengok lafaz hadis tadi tu. Pengajaran yang disimpulkan sini, pertama sekali perkataan al-qa'im tadi tu. Ibn Hajar mengatakan perkataan al-qa'im, lafzul qa'im yashmalul jalis wal waqif wal muttaki wal muttaji'. Perkataan al-qa'im tu juga bermaksud orang duduk ataupun yang tidak bergerak, waqif dia berdiri dan dia tak bergerak, wal muttaki orang yang menyandar ataupun menumpang, kan?
menempang badan dia dengan sesuatu, wal muttaji ataupun orang yang tidur baring. Masuk juga dalam kategori al-qaim tadi tu. Dia kata kat sini kan. Kemudian yang kedua, dia kata kalau dua orang berselisih, macam tu kan, bertembung, siapa yang patut bagi salam? Dia kata kedua-duanya tadi tu jalan. Macam tadi tu kan, kalau tengok hadis apa tadi, Fudalah tadi tu, dulu pun kena bagi salam lah, siapa yang dulu lah kan. Dia kata kat sini ada dua aspek yang dilihat. Kalau dia berjalan tapi dengan alat yang berbeza lah kan, ataupun dia punya level tak sama. Kalau dua orang berselisih tapi level mereka tak sama. Level tak sama ni maksudnya level dari segi dunia ke ataupun dari segi akhirat? Dunia tu maksudnya dari segi kenderaan ke ataupun darjat ke. Dia kata macam tu kan. Dia kata kalau dia berselisih dan kedudukannya tidak sama, seperti seorang menunggang, seorang berjalan kaki, dia kata yusallim al-adna rutbah fi dunya al-a'la. Satu pendapat mengatakan yang level rendah dia bagi salam kepada level yang tinggi. Macam dia nak cakap kalau kerani berselisih dengan bos, kerani bagi salam. Macam dia nak cakap macam tu lah kan. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, tak payah tengok level dunia tu, tengok level lain kan. Dari segi agama, siapa yang lebih layak diberi salam, maka yang lebih layak diberi salam tu orang yang lawan dia tu kena bagi salam lah. Contohnya macam guru dengan murid lah kan. Dia berselisih sama level, maksudnya dua-dua berjalan, tapi yang itu guru, yang ini murid, dia kata murid bagi salam lah kepada guru kan. Sebab ambil kiaskan kepada as-saghiru alal kabir tadi tu, yusallimu as-saghiru alal kabir. Kanak-kanak bagi salam kepada orang dewasa. Jadi yang ini saghir juga dari segi rutbah kan. Berbanding dengan yang itu, dia kabir dari segi rutbah. Macam tu kan. Jadi dia kena bagi salam kepada yang al-kabir rutbah dinan. Itu pandangan yang kedua lah. Tapi kalau sama-sama je level dia, sama-sama pelajar, sama-sama guru, sama macam ni kan. Dia kata dua-dua itu digalakkan memulakan dulu. Siapa yang dulu memulakan, maka dia maksudnya yang paling bagus lah. Macam tu kan. Al-Mawardi menyebut sini pandangan Al-Mawardi, dia kata siapa yang, dia kata man masya fi hajatin fi suqi fala yusallimu illa 'alal ba'd ikaila yatashaghalu bihi 'anil muhim. Siapa yang pergi, dia berjalan pergi, nak pergi beli barang ataupun ada urusan lah, dia nak pergi pasar ke, pergi mall ke, adakah dia perlu bagi salam kepada semua orang? Tak. Dia hanya bagi salam kepada orang khusus-khusus je. Kenapa? Dia spesifik tadi tak payah bagi salam. Sebab kalau dia buat begitu, dia punya tujuan tadi tu tak tercapai. Maksudnya mungkin dia akan tujuannya tadi tu terjejas. Maksudnya dia akan disibukkan dengan tujuan asal kenapa dia keluar. Dia keluar tadi tu nak beli barang, dan dia bila pergi salam tadi lambat dia beli barang. Jadi sebaiknya dia tuju ke tempat dia, dia hanya bagi salam kepada siapa yang dia nak beli barang tadi tu. Yang lain-lain tu tak payah. Itu pandangan Al-Mawardi lah. Dia kata macam tu kan. Mana kalau dia ke pasar, dia jumpa ramai orang kan, tak perlu pun dia bagi salam kat semua orang tu. Takut nanti dia terlupa, tadi aku nak beli apa, macam tu kan. Ataupun sepatutnya dia boleh selesaikan tugas dia dalam setengah jam, dengan sebab dia bagi salam semua orang tadi kan. Dia jadi sejam. Dia kata tidak ada keperluan untuk memberi salam kepada semua orang. Kalau dia keluar dengan misi tertentu, dia hanya beri salam kepada orang yang tertentu sahaja, macam tu kan. Kalau dia beri salam juga, itu dah luar kebiasaan, macam tu kan. Tapi ada hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Umar. Bukan hadis lah, ini asar. Ada asar yang diriwayatkan daripada Ibn Umar. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam Al-Adab Al-Mufrad. Ibn Umar, anak dia dengan anak salah seorang sahabat Tufail. Itu anak salah seorang sahabat itu, Tufail bin apa
Tak ingat dah. Jadi dia pergi ke rumah Ibn Umar. Ibn Umar ajak dia berjalan lah, pergi ke pasar. Jalan ke pasar. Sekali bila jumpa orang je, Ibn Umar bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu balik rumah. Dah banyak bagi salam ke pasar, balik rumah. Tak ada buat apa-apa pun, tak ada beli apa-apa pun. Pada masa yang lain, dia pergi lagi ke rumah Ibn Umar. Maka Ibn Umar ajak dia keluar. Jadi dia kata, kau nak buat apa pergi pasar? Kau tak ada nak beli barang pun kan? Duduk sini dah lah, kita borak-borak. Sebab hari tu pergi pasar kau tak beli apa-apa pun. Kau bagi salam kat orang, habis bagi salam kat orang je. Dia kata, aku pergi pasar bukan nak beli barang, nak bagi salam. Nak bagi salam kat orang je kan. Dia kata macam tu kan. Perbuatan Ibn Umar menunjukkan seolah-olah sunat bagi salam kalau pergi pasar pun kan. Adakah ini bercanggah dengan pandangan Al-Mawardi tadi? Ibn Hazm mengatakan tak bercanggah lah. Sebabnya dia keluar tadi tu bukan nak beli barang. Dia keluar tadi tu memang nak berjumpa orang. Dia bagi salam lah. Tapi kalau kita keluar dengan tujuan untuk beli barang, kita tak perlulah bagi salam, melainkan kepada orang tertentu saja. Ada lagi pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Kita sambung lagi kali. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.